Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Melayu Rajin. Terima kasih yang support channel Melayu Rajin. Jadi dah lama kita tak buat video YouTube sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang ke channel Melayu Rajin. Dah lama kita tak buat video pasal kita punya penternakan ayam. Jadi kalau tuan-tuan nampak dekat belakang ni kita punya ayam lah tuan-tuan. Masih banyak lagi tuan-tuan. Ni tengok ayam kita. Masih banyak lagi. Kita masih buat lagi penternakan ayam. Cuma kita dah kurang sikit aktif dekat YouTube ni. Tapi sekarang kita dah start balik lah dekat kita punya YouTube ni. Jadi tuan-tuan yang baru masuk kita punya YouTube ni, subscribe sekarang. Jadi kita akan spill sikit sebab kita dapat banyak soalan berkenaan dengan cara nak buat makanan ayam yang murah lah. Okay, jadi saya boleh share sikit dengan tuan-puan apa yang kita pakai untuk ayam pun sihat, ayam cepat gemuk dan harga dia pun murah lah. Tapi kalau kita nak kejar macam dedak yang kita beli tu dengan yang kita buat ni, of course lah dedak yang kita beli tu mestilah lagi bagus sebab dia lengkap semuanya. Tapi yang ni saya share untuk memurahkan dan menjimatkan lah tuan-puan. Jadi ayam-ayam kita ni kalau tuan-puan tengok apa yang dia makan, inilah. Boleh tengok dekat sini. Ni. Kalau tuan-tuan tengok pertama kali tuan-tuan boleh teka tak apa dia ni? Boleh teka tak apa dia ni? Tak boleh kan? Jadi kita akan share dekat tuan-puan. Dekat sini ada 3 jenis saja. Dekat sini ada 3 jenis sahaja bahan dia. Yang pertama sekali dah tentu kita pakai dedak. Pertama sekali kita pakai dedak halus. Dedak halus tu adalah dedak starter lah untuk anak ayam. Okey, kemudian kita pakai juga jagung yang dekat kedai tu. Ni jagung dia. Ni jagung dia lah. Yang halus-halus macam ni lah. Jagung grade C. Okey. Kemudian satu lagi bahan dia, ini adalah bahan rahsia lah yang kita buat, iaitu hampas soya. Hampas soya tuan-tuan tahu tak? Macam dekat tempat kita ni kita boleh dapat daripada penternak kambing. Okey, hampas soya ni harga dia satu guni tu kalau kita dapat dekat sini dalam berat dia 30 ke 35 kilo. Harga dia dekat sini lebih kurang kadang-kadang 15 lebih kurang macam tu lah. Jadi kita kena rajin sikit. Jadi untuk dia punya nisbah dia sekejap lagi kita share, tapi kita nak share dulu kita punya ni lah yang untuk jagung dengan dedak kita tak payah nak fermentasi, nak proses apa-apa, terus campur. Tetapi untuk hampas soya ni kena campur dan fermentasikan. Boleh tengok dekat sini lah. Tengok dekat sini. Kalau tuan-tuan bau dalam ni, ini adalah bau fermentasi lah. Memang ada bau-bau tapai lah. Nampak? Ini tuan-puan sebab kalau kita tak fermentasikan dedak hampas soya ni, dia tak tahan tuan-puan. Sebab tu kita kena fermentasikan hampas soya ni. Macam mana cara kita fermentasikan, nanti kita up video lah. Sangat senang tuan-puan, sangat senang. Sebab kalau kita fermentasikan dia boleh bertahan lah. Dekat dalam ni dia boleh bertahan dalam seminggu, kadang 2 minggu. Ikut juga macam mana cara fermentasi, nanti kita akan share kat tuan-puan. Yang penting kita nak tengok penjimatan dia lah. Yang penting kita nak tengok penjimatan dia sekarang. Jadi kalau kita dah ambil, kita kena tutup. Jangan bagi dia terbuka lah. Okay. Jadi saya share nisbah pula tuan-puan. Untuk nisbah yang kita bagi, untuk hampas soya ni kita bagi contoh, hampas soya kita bagi 2 kilo. Okay. Kemudian dedak halus kita bagi 1 kilo dan jagung 1 kilo. Jadi maksudnya lebih kurang 50% hampas soya, 25% dedak halus dan 25% jagung lah kita pakai. Jadi kita campurkan saja. Sebab hampas soya ni dia sudah terfermentasi, jadi dia tahan. Jadi untuk dedak tu dan juga jagung tu kita hanya gaul sahaja. Macam tu yang kita buat lah hari-hari. Macam tu kita buat. Ini adalah salah satu rumus dia. Kita ada lagi cara makanan yang kita buat untuk organik, tapi lain video kita share. Ini hari kita share yang ni dulu lah. Sebab hari ni kita bagi yang tu. Jadi jom kita tengok, kita bagi ayam kita makan lah. Jadi kalau tuan-tuan boleh tengok, ayam-ayam kita ni memang berselera lah makan dia. Sebab pertama sekali kita memang jenis bebas lepaskan ayam kita. Kalau tuan-tuan boleh tengok sikit tak reban kita? Pusing sikit dekat reban kita, tuan-tuan boleh tengok. Reban kita ni 20 kali 10. Ni adalah reban kita. Kemudian kita akan lepaskan dia hari-hari lah. Pagi kita dah lepaskan. Pagi kita akan lepaskan, kemudian petang dia masuk reban, dia tidur kat reban, kemudian esok samalah, ulang-ulang macam tu. Jadi dia sihat
Yang penting pada saya dia jimat lah. Okay. Kemudian kita bukan saja bagi rumus makanan yang macam ni, kita juga ada juga bagi ni tuan-puan, tengok tu. Ini adalah daun. Kalau tuan-tuan tahu daun apa? Ni daun apa? Yang ni kita tak bagi tahu tuan-tuan lah. Tuan-tuan cari sendiri ni daun apa. Tengok sikit ni daun apa. Saya tak akan cerita kat tuan-tuan. Tuan-tuan kena belajar sendirilah. Daun ni bagus juga untuk dia punya usus, untuk dia punya pencernaan. Okey, tuan-puan. Jadi itu yang saya boleh share. Kalau tuan-tuan tengok najis dia, contoh najis dia tengok ni. Okey tak tuan-puan? Ni najis dia. Untuk kita bagi makanan macam ni. Okey. Dia najis dia takkan sama macam kalau kita bagi dedak full lah. Dah tentunya sebab kita buat makanan ni makanan campuran. Okey. Jadi itulah tuan-puan dekat reban kita yang kita boleh share. Untuk yang next ni kita akan share juga dekat tuan-puan untuk kita buat makanan rumusan yang organik. Maksudnya dekat situ ada kita bagi nasi yang kita masak ataupun sisa kantin, yang tu kita share kemudian lah apa rumus dia. Okay tuan-puan, jadi cukup sampai sini. Terima kasih. Yang penting tuan-tuan subscribe kita punya YouTube Melayu Rajin supaya ada video-video yang naik lagi. Yang penting tuan-tuan support kita lah. Okay. Terima kasih. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.